Risma. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmatan wa ansur alaina min nuzuli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, duduk tempat masing-masing. Terima kasih, cikgu. Daripada mana Zul? Mana cikgu? Ambil kursi terus duduk. Cepat-cepat. Satu situ. Zul, sinilah kau Zul. Sini kau. Sini. Mal, sini Mal. Cepat. Okey. Okey Zul, cepat Zul. Okey, pelajar 3J. Okey, so hari ni kita akan masuk, sebelum ni cikgu sudah terangkan sedikit tentang bab 2 kan, tentang pembangunan produk. So hari ni cikgu akan terangkan secara terus tentang bab 2, di mana kamu akan buat, dekat bab ni kamu akan hasilkan satu produk. Okey, sebelum cikgu pergi kepada pengajaran cikgu akan tayangkan satu video paparan untuk kamu. Cikgu mau kamu tengok video yang cikgu paparkan ni, okey? Okey, semua boleh tengok? Ni apa dia ni? Polish. Ni apa dia? Ni adalah penggilap kasut magic yang sama seperti tertera dekat kau punya buku teks. Cikgu takkan mainkan video ni sebab video ni 4 minit lebih. Cikgu akan tayangkan sedikit je, lepas tu kita teruskan kepada kita punya pengajaran dan pembelajaran kita hari ni, okey? Okey, ini benda ataupun bahan-bahan yang kamu perlukan, alatan dan bahan yang kamu perlukan untuk kamu hasilkan satu produk. Untuk produk ni kamu akan, dekat video ni dia akan hasilkan satu penggilap kasut magic. Jadi ini alatan dan bahan yang digunakan. Okey, pertama dia buat penanda. Tengok betul-betul ya. Sebab selepas ni pun kamu akan hasilkan satu produk. Produk masing-masing. Tidak semestinya penggilap kasut magic. Kamu akan hasilkan satu produk sendiri berdasarkan kajian keperluan pelanggan ataupun project brief yang akan kamu buat. Okey? Lepas dia buat menanda, dia buat pemotongan terhadap kotak. Belakang boleh nampak? Untuk kamu punya produk nanti, produk kamu akan ada 2 gabungan aplikasi ya. Contoh macam dia ada gabungan di antara mechanical dengan elektrik. Dia letak bateri dengan penggilap kasut punya pad tu. Sekurang-kurangnya nanti untuk produk yang kamu hasilkan, sekurang-kurangnya kena ada 2 aplikasi. Contoh macam gabungan di antara mechanical dengan elektrik. Dia kena ada 2 sekurang-kurangnya. Kalau ada satu je, dia macam ada bateri je dekat kau punya produk tu, tidak boleh diambil kita. Dia sekurang-kurangnya kena ada 2. Jadi produk yang kamu hasilkan nanti kena ada 2 aplikasi. Jadi kamu kena pilih 2 lah, 2 gabungan aplikasi. Yang ini cara-cara macam mana dia buat penggilap kasut magic. Sebab dekat buku teks kamu contohnya penggilap kasut magic kan? Okey, cikgu dah akan tayangkan semua. Okey, ini. Tengok tu, dia di sini dia ada letak bateri. Bateri sebagai komponen apa? Elektrik. Lepas tu dia ada letak ni, pad penggilap ni sebagai komponen mechanical. Jadi sudah ada cukup 2 komponen. Jadi ni hasil daripada pembuatan produk yang dia hasilkan. Okey.
Jadi video yang kamu tengok ni adalah video di mana video tu tentang penghasilan produk. Kamu juga akan hasilkan satu produk sendiri. Sama ada cikgu akan bagi secara berkumpulan ataupun secara individu. Okay? So hari ni berdasarkan video yang kamu tengok, kita akan masuk kepada bab 2 iaitu pembangunan produk. Okay. Untuk bab 2, benda pertama sekali, ini yang selalu cikgu terangkan tentang kamu kepada kamu semua. Untuk kita hasilkan satu buah produk, kita ada berapa langkah? Kita ada berapa langkah? Ada 8 langkah. Dimulakan dengan kajian keperluan pelanggan. Tahu macam mana? Nanti kamu tengok dekat buku teks. Dekat buku teks ada contoh kajian keperluan pelanggan. Dan lepas ni pun kita akan buat aktiviti berdasarkan kajian keperluan pelanggan. Lepas tu, langkah seterusnya adalah penyelesaian masalah inventif. Okey, lepas tu langkah ketiga kita akan teruskan dengan project brief. Lepas kita buat project brief, kita akan buat penjanaan idea. Contohnya di mana kamu akan mereka bentuk pelanggan akan berada dekat satu tempat, satu meja di mana diorang akan menjana idea untuk menghasilkan satu produk ataupun satu penambahbaikan terhadap produk. Lepas tu kamu akan buat lakaran idea. Lakaran idea ada 3 di mana kamu akan buat 3 lakaran dan satu daripada 3 lakaran tu kamu akan jadikan sebagai lakaran pilihan. Lepas tu di sini kamu akan buat penghasilan model. Penghasilan model samalah macam tadi yang kamu tengok tu. Kalau kamu buat penggilap kasut magic, itulah cara-cara kamu menghasilkan produk yang kamu hasilkan tu. Okey, lepas kamu sudah ada satu produk yang kamu hasilkan, kamu akan buat pengujian ataupun buat penambahbaikan terhadap produk yang kamu buat. Lepas tu, daripada semua langkah-langkah, kamu akan buat pendokumentasian untuk langkah yang terakhir. Jadi di sini, cikgu tekankan kepada kamu, untuk kita hasilkan satu buah produk, kena ada berapa langkah? Kena ada 8 langkah. Jadi kamu kena hafal 8 langkah ni ya. Okey, kita pergi kepada yang pertama sekali. 2.1 untuk subtopik yang pertama, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. Okey, kajian keperluan pelanggan. Kenapa kita buat kajian keperluan pelanggan ni adalah dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk yang akan dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Jadi kamu cipta satu buah produk ni adalah untuk memenuhi kehendak pelanggan. Contohnya, kamu buat satu penggilap kasut magic tu. Untuk apa sebenarnya? Kalau dulu kamu ada penggilap kasut biasa kan? Kamu gilap kasut tapi tangan kamu lengur kan? Jadi kamu cipta satu produk yang dinamakan penggilap kasut magic untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan supaya lebih mudah. Dengan kamu tambah cadangan penambahbaikan dekat satu buah produk. Kalau dulu produk tu biasa-biasa, sekarang kamu jadikan dia luar biasa berdasarkan aplikasi teknologi yang kamu tambah dekat dalam tu. Contoh kamu sebelum ni penggilap kasut tu tiada bateri, lepas ni ada bateri, lepas tu dia boleh lap sendiri. Okey? Kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu pereka bentuk meyakinkan pelanggan membeli produk. Macam cikgu bagi tahu tadi. Semakin baik produk yang kamu hasilkan, semakin orang mau beli produk kamu. Semakin kamu dapat yakinkan kepada pelanggan produk yang kamu mau jual. Okey, berapa kriteria yang perlu ada dalam kajian keperluan pelanggan? Ada apa? Ada berapa kriteria? Okey, kamu buka buku teks muka surat 40. Semua buka buku teks muka surat 40. Okey, pelajar 3 jujur. Buka buku teks. Siapa nak bawa buku teks? Semua dah bawa buku teks? Dah bawa buku teks? Kongsi dengan sebelah. Okey. Dekat muka surat 40 tu, kamu tengok dekat muka surat 40 tu, itulah kajian keperluan pelanggan. Ataupun kita kenali sebagai borang keperluan pelanggan. Untuk borang keperluan pelanggan ni, kita ada 3 kriteria utama yang perlu ada dekat kajian borang keperluan pelanggan ni. Okey. Yang pertama sekali kena ada apa? Kena ada apa? Tengok ni. Pertama sekali kena ada maklumat pelanggan. Kenapa kita kena ada maklumat pelanggan? Sebab pelanggan tu adalah sasaran kita. Contohlah, kamu buat satu penggilap kasut magic tu, kamu mau jual dengan siapa? Kamu gilap kasut tu, kamu akan gilap kasut sekolah kah ataupun apa? Adakah logik kalau kamu buat satu produk penggilap kasut magic tu dan kemudian kamu jual dengan makcik kantin? Diorang gunakan kah? Benar-benar. Tak kan? Jadi kamu akan jual kepada contoh macam pengetua, sebab penggilap kasut magic tu akan gilap kasut-kasut kulit. Jadi kesasaran kamu adalah pengetua, guru-guru,
Kalau kamu jual dengan pelajar, bukan. Sebab diorang bukan gilap, kamu kasut putih kan? Dia akan gilap kasut kulit. Jadi sasaran kamu akan jual produk tu berdasarkan sasaran yang kamu mau jual. Okay, contoh kamu buat satu rak buku. Kamu mau jual rak buku tu dengan siapa? Adakah kamu mau jual rak buku tu dengan security guard? Tak kan? Jadi rak buku tu kamu mau jual dengan siapa? Sasaran kamu adalah pelajar. Mungkin boleh jadi guru pun boleh beli. Okey? Jadi maklumat pelanggan ni adalah maklumat tentang sasaran pelanggan kamu. Okey? Kalau kamu tengok dekat buku teks, tengok situ dia ada tulis nama, perlukan nama pelanggan, lepas tu ada jantina, nombor telefon, pekerjaan, alamat, tempat beli belah. Lepas tu ada umur, email, pendapatan, lepas tu ada jumlah pembelajaran bulanan. Okey? Itu untuk maklumat pelanggan. Itu untuk kriteria pertama yang perlu ada dekat kajian keperluan pelanggan. Kemudian kriteria kedua apa dia? Selain maklumat pelanggan, kena ada apa? Dekat borang kajian keperluan pelanggan. Kena ada latar belakang produk. Latar belakang produk kena, kalau kamu tengok dekat buku teks, dia perlukan nama produk yang digunakan. Contoh kamu mau cipta satu produk penggilap kasut magic, kamu letaklah situ, berus kasut. Latar belakang produk ni adalah produk yang perlu kamu tambah baik ya. Maksudnya di situ nama produk yang digunakan berus kasut. Tengok dekat buku teks. Lepas tu ciri produk yang digunakan berus kasut dan dengan bulu sintetik. Okey, kebaikan produk sedia ada. Kemudian kelemahan produk sedia ada. Ini produk sedia ada tanpa ada cadangan penambahbaikan. Okey. Untuk kriteria kedua kena ada penambahbaikan. Tadi produk sedia ada, yang ini baru ada penambahbaikan. Okey. Next. Okey, ini macam cikgu bagi tahu tadi. Untuk maklumat pelanggan, kamu kena tulis pelanggan yang berpotensi dapat dikenal pasti. Maklumat lengkap pelanggan seperti umur, jantina dan pekerjaan seperti apa yang cikgu bagi tahu tadi. Itu yang perlu ada pada maklumat pelanggan. Untuk latar belakang produk, kena ada pelanggan mengambil kira beberapa faktor sebelum membeli produk. Antaranya seperti jenama, kegunaannya untuk apa, kebaikannya untuk apa, kelemahannya untuk apa. Okey? Apa kelemahan dia. Dan untuk kriteria ketiga adalah penambahbaikan, di mana mereka bentuk dapat membuat penambahbaikan dari segi bentuk produk, hikmat selepas jualan, pelanggan dan pesaing. Okey, ini sama dengan kamunya buku teks tadi. Ini adalah contoh borang keperluan pelanggan. Okey, lepas ni kita akan buat aktiviti ya. Kita akan buat aktiviti. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Okey. Sekarang cikgu terus kepada penyelesaian masalah inventif. Penyelesaian masalah inventif ni langkah keberapa? Untuk kita menghasilkan satu buah produk, kita ada 8 langkah kan tadi cikgu beritahu kan? Langkah pertama adalah kajian keperluan pelanggan. Langkah kedua, penyelesaian masalah inventif. Jadi penyelesaian masalah inventif ni adalah langkah yang kedua, okey? Sekejap. Okey, penyelesaian masalah inventif adalah langkah yang kedua. Di mana kaedah penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaian dikenal pasti terlebih dahulu. Okey, kemudian bukan dari idea spontan ataupun individu ataupun kumpulan. Okey, untuk penyelesaian masalah inventif, proses ni akan diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Okey. Pertama, untuk penyelesaian masalah inventif, kita akan kenal pasti masalah inventif. Kemudian kita akan bina satu model fungsi. Lepas tu kita akan buat analisis berantai. Analisis berantai ingatkan lagi? Masa kita belajar bab 1, ingat lagi analisis berantai? Tentang soalan, pertanyaan. Mengapa? Kenapa benda tu berlaku? Mengapa benda tu berlaku? Okey, lepas tu kita tentukan jenis pencanggahan fizikal. Kemudian kita pilih prinsip inventif yang sesuai dan hari sekali kita akan hasilkan cadangan penyelesaian. Okey, itu untuk penyelesaian masalah inventif. Ini model fungsi. Model fungsi situasi semasa menggunakan berus kasut, di mana kamu tengok dekat sini ataupun kamu tengok dekat buku teks. Dekat buku teks pun ada. Kalau tidak jelas dekat depan, kamu tengok dekat buku teks. Muka surat 42. Okey, kamu tengok box yang atas sekali.
Kamu tengok, tangan akan memegang pemegang berus, kemudian pemegang berus akan memegang rongga, rongga akan memegang gam akan memegang berus. Begitu. Okey, ini adalah model fungsi. Situasi semasa menggunakan berus kasut. Okey, kemudian cikgu teruskan kepada analisis berantai punca kesan. Ini yang macam cikgu bagi tahu tadi. Mengapa? Kasut masih tidak berkilat selepas menggilap. Selepas kamu menggilap kasut menggunakan penggilap kasut biasa, tapi masih tidak menggilap. Kenapa? Kenapa benda tu boleh berlaku? Lepas tu, air dan habuk masih melekat pada kasut. Okey, mengapa? Kita tanya lagi mengapa. Hal ini disebabkan krim kasut tidak tersebar sekata. Kenapa? Ada apa-apa? Kenapa? Lepas ni kita buat aktiviti kalau tak boleh buat nanti. Okey, lepas tu, kenapa krim kasut tidak tersebar sekata? Sebab apabila kamu lap ataupun gunakan gilap kamu punya kasut tu, tekanan yang kamu letak pada krim kasut tu tidak seragam. Di sini kamu letak, kamu kilat separuh-separuh, lepas ini kamu kilat kuat-kuat. Okey. Itu disebabkan daya yang digunakan untuk menggilap kasut tidak seragam dan mengapa? Mengejar masa dan tangan menjadi semakin lenguh. Apabila kamu menggilap kasut, tangan kamu masih makin lenguh kan? Lepas tu kamu mengejar masa sama ada kena siapkan cepat ataupun tidak. Okey, ini adalah analisis berantai ataupun punca kesan. Masalah lenguh tangan tidak berlaku sebelum atau selepas menggilap. Okey, maka masalah bukan masalah inventif pemisahan masa. Masalah merupakan masalah inventif pemisahan ruang. Okey, jadi masalah kita merupakan masalah inventif pemisahan ruang, bukan pemisahan masa. Lenguh tangan dan tekanan berus tidak sekata berlaku pada masa yang sama. Okey. Okey, ini project brief. Okey, seterusnya apa yang cikgu kena buat? Cikgu sudah terangkan kamu sedikit sebanyak tentang kajian keperluan pelanggan. So, seterusnya kita akan buat aktiviti. Okey, kita akan buat aktiviti. Okey, semua boleh baca? Boleh tengok ni? Boleh tengok? Okey, kita akan buat aktiviti. Aktiviti ni cikgu namakan sebagai doktor produk. Jadi kamu dekat sini semua akan jadi doktor. Doktor yang akan menyelesaikan masalah produk. Okey? Itu kenapa? Kejut. Okey, tengok. Baca dia punya situasi. Okey, aktiviti tu adalah doktor produk. Cikgu akan bagi kamu masa lebih kurang 20 hingga 30 minit. Okey? Tengok betul-betul kamu akan buat lepas ni. Langkah 1, pembahagian kumpulan. Kamu mau bagi kumpulan kah ataupun individu? Okey, kumpulan. Tapi benda ni pun dah. Okey, cikgu bagi 4 kumpulan. 1, 2, 3, 4. Okey? Okey. Setiap kumpulan menerima 1 produk sakit. Apa itu produk sakit? Gambar ataupun gambar produk yang mempunyai masalah. Ataupun produk yang mempunyai masalah. Di mana cikgu akan bagi situasinya. Okey, tengok langkah 2. Rawat produk guru memberikan kad situasi tersebut. Tadi produk sakit kan cikgu bagi tahu kan? Jadi produknya adalah contoh botol air. Botol air saya selalu bocor dan menyebabkan beg basah. Itu situasi yang pertama. Lepas tu, beg sekolah saya terlalu berat sehingga pengguna sakit bahu. Jadi kamu kena menyelesaikan masalah ni. Kemudian, bekas pensel barang di dalam saya selalu bercampur dan sukar dicari. Okey, lepas ni, apa yang kamu perlu buat? Kamu akan buat perbincangan. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 kumpulan. Kamu akan kenal pasti masalah. Tengok ni. Kamu akan kenal pasti masalah. Okey, kamu akan kenal pasti masalah. Itu yang pertama. Ini situasi nanti cikgu bagi random dekat kamu. Bagi kumpulan. Kamu akan kenal pasti masalah pelanggan. Kemudian, kamu akan menjadi doktor. Kamu cadangkan penambahbaikan. Okey, penambahbaikan. Kemudian, kalau lukis ni, kalau kamu sempat lukislah. Melukis penambahbaikan tersebut pada kertas A4. Kalau tidak pun, kamu bagi tahu je dengan cikgu nanti. Okey, langkah 4 macam ini. Nanti kamu akan bagi tahu dekat cikgu pembentangan wakil kumpulan. Kamu akan bentang dekat cikgu. Dekat meja kamu masing-masing ya. Produk kami ialah apa? Okey, contoh cikgu bagi kamu situasi botol air. Produk kamu adalah botol air. Lepas tu masalah pelanggan ialah apa? Ini kamu cari. Masalah pelanggan. Apa masalah yang ada berlaku pada kamu punya produk? Kemudian, rawatan yang kami cadangkan ialah apa?
Okey, jadi untuk aktiviti kamu kena selesaikan langkah 4 ni. Faham? Jadi, ni kumpulan 1 kan? Kumpulan 1, kamu akan ambil situasi botol air. Ni, botol air. Boleh? Lepas ni cikgu bagi kita sefo. Kamu kumpulan 2, beg sekolah. Okey, beg sekolah. Kemudian, okey, bekas pensel. Kumpulan 4, botol air. Perempuan terlampau ramai lah, jadi cikgu pecahkan kepada 2 kumpulan sini. Okey, jadi semua ada 5 kumpulan. Jadi, 1 kumpulan perempuan botol air, 1 lagi akan pergi kepada beg sekolah. Jadi semua ada 5 kumpulan. Nanti cikgu mau kamu bentangkan dekat kau punya meja masing-masing. Bagi tahu cikgu. Wakil kumpulan bagi tahu cikgu benar gini je. Pembentangan wakil kumpulan pembentangan. Produk kami ialah apa, masalah pelanggan ialah apa, rawatan kami sedangkan ialah apa. Okey, perempuan pecah 2 kumpulan. Pecah 2 kumpulan. Okey. Nah. Ni kenapa ni? Sakit kah? Tak, memang begitu. Bangun. Okey, nanti cikgu pilih random ya. Cikgu suruh kamu bentang dekat depan. Jangan tidur. Bangun. Bangun. Okey, nanti cikgu pilih random ya. Contoh, nanti cikgu pilih. Contoh nanti kumpulan 1, cikgu pilih random. Cikgu bilang, okey, Fahmi kau bentang. Okey, cikgu pilih gitu. Jadi setiap kumpulan kena tahu apa yang kamu kena buat. Kalau ada soalan, tanya cikgu. Apa yang kamu buat ni benda? Langkah 4. Okey, kamu, apa produk kamu? Okey, botol. Tu produk apa? Beg sekolah. Belakang? Bekas pensel. Botol air. Ni? Beg sekolah. Okey, cikgu bagi masa kamu sampai 10.15. Okey, 10.15 cikgu minta semua bentang. Okey, cepat. Guna pen je. Guna pen boleh, guna pensel boleh. Nanti cikgu pilih random ya. Okey, contoh kumpulan 4 cikgu pilih mana-mana, suruh cakap dekat depan. Okey? Ataupun dekat tempat kamu masing-masing. Tulis dekat kertas A4 kamu tu, bincang dalam kumpulan. Lukis tak payahlah, tulis je. Lukislah dulu. Lukis. Kalau kamu ada masa, contoh kumpulan kamu sosial awal, kamu boleh lukiskan. Kalau ni. Kenapa? Okey, duduk. Betul. Fahamkah? Okey, kalau faham buat. Nanti cikgu pilih random ya. Cikgu suruh dia bercakap dekat depan. Kamu situasi kamu apa? Sekolah. Beg sekolah kan? Jadi kamu kenapa sesat ni? Nanti cikgu pilih random mana-mana yang cikgu tengok macam malas-malas itu cikgu pilih. Okey, contoh kamunya langkah 4 kan? Cikgu suruh buat langkah 4. Pembentangan wakil kumpulan membentangkan produk kami ialah apa? Kamu produk apa? Itu je? Ya. Beritahu cikgu itu je. Okey, dengar kah? Okey, kelas 3J. Apa yang kamu perlu buat? Kamu faham ke apa yang kamu perlu buat? Okey, kamu perlu buat ini je. Okey? Nanti cikgu pick random mana-mana satu ahli kumpulan kamu, cikgu suruh kamu cakap ni. Salin, kamu isi tempat kosong ni. Faham? Kenapa? Bincang dalam kumpulan. Kalau cikgu tengok ada yang tak bagi kerjasama dalam kumpulan, cikgu suruh dia bentang sendiri-sendiri dekat depan ya. Cikgu suruh dia buat sendiri. Kamu buat langkah 4 dulu, salin. Begitu. Lepas tu baru kamu lukis. Lukis di situ. Buat langkah 4 tu isi.
Produk kami ialah apa? Kemudian masalah pelanggan ialah apa? Rawatan yang kami cadangkan ialah okey. Fahmi? Ni nama ni? Ni nama? Siapa yang tidur cikgu suruh dia buat sendiri ya, dapat ikut kumpulan. Okey? Tu kenapa? Siapa yang tidur cikgu suruh dia pergi depan lah. Ni kenapa? Ni kenapa? Siapa mengantuk sekarang dekat kelas cikgu, siapa mengantuk? Cikgu suruh dia berdiri sampai habis masa. Boleh? Cepat, senang je ni. Cikgu bagi kamu lagi 10 minit. Dua minit boleh? Okey. Bagi kerjasama dengan kawan-kawan. Kalau nak cikgu suruh buat sendiri. Jangan ni kenapa main lempar-lempar? Kenapa main lempar-lempar ni? Boleh buat? Boleh? Salin je balik, lepas tu kamu bagi tahu produk kamu apa. Lepas tu apa masalah? Masalah yang ada dekat kamu punya produk. Faham? Boleh, bagi tahu je nanti. Sini boleh? Sini kenapa tak berlaku perbincangan ni? Kenapa situ tak buat? Bincang sama-sama. Kalau kamu tak boleh bincang sama-sama, cikgu bagi kamu buat individu. Ni kalau kamu dah bincang sama-sama, cikgu bagi kamu buat individu ya. Silakan. Okey, kamu ada lagi masa 5 minit ya. Kumpulan mana yang tak boleh siapkan dalam masa 5 minit, semua sekali ahli kumpulan berdiri. Okey? Ini kenapa? Cikgu suruh buat perbincangan. Okey, kumpulan mana yang tak boleh siapkan dalam masa 5 minit lagi? Ini kenapa? Semua ahli kumpulan berdiri ya. Buat dulu baru lukis. Kalau ada masa baru lukis. Buat dulu ni. Angka 4. Buat ni dulu. Cepat-cepat. Di bawah cepat. Ni apa? Kau kumpulan mana? Kau mau buat individu kah? Nampak Mami? Buat ni dulu. Langkah 4. Cepat-cepat. Sudah? Cepat. Tu besarnya tu. Takkan semua ahli kumpulan kamu tak boleh nampak? Kenapa? Okey, 3 minit lagi. 3 minit.
Sudah siap? Okey, kalau sudah siap duduk. Ni kumpulan mana? Kenapa di sini? Sudah siapkah? Sikit-sikit baca ni. Mana-mana kumpulan? Okey, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Kalau kamu dah dapat siapkan, kamu berdiri ya. Semua ahli kumpulan kamu. Sampai kamu siapkan, baru kamu duduk. Okey, 1 minit lagi. 1 minit. Sudah? Ni kumpulan wanita sudah siap? Kalau nanti semua berdiri. Kalau sudah siap baru boleh duduk. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cepat. 1 minit lagi. Cikgu suruh buat benda senang je. Langkah 4 je ni. Kamu salin balik, kamu bagi tahu kamu punya. Dengar 3J. Cikgu bagi masa 5 minit, 10 minit tu kira lama sudah ya. Kamu tengok apa yang perlu kamu buat. Okey, kamu bagi tahu produk kami adalah apa. Lepas tu kamu bagi tahu apa masalah produk kamu. Okey, lepas tu kamu bagi tahu rawatan yang kami cadangkan ialah apa. Itu je cikgu minta. Bukan banyak pun. Okey, sudah siap? Okey, kumpulan mana belum siap? Ni 1, 2. Ni sudah siapkah? Okey, kumpulan mana sudah siap? Semua belum siap? Sudah. Ni, Fahmi. Ni Iqmal sudah. Okey, 1, 2. Okey. Kumpulan lain teruskan ya. Kalau kamu dah dapat teruskan, kalau kamu dah dapat siapkan semasa pembentangan kumpulan lain, kamu berdiri. Okey. Cikgu minta kumpulan 1. Okey. Bagi tahu dulu cikgu. Berdiri ke cikgu? Kau lah Fahmi. Berdiri. Okey, dengar. Siapa bising cikgu suruh dia cakap balik ya. Ulang balik apa yang si Fahmi cakap. Okey. Fahmi, cakap kuat-kuat. Okey, dengarkan. Yang lain dengar. Okey, kuat lagi Fahmi, ulang balik. Okey. Angka 4. Pembentangan. Wakil kumpulan membentangkan. Produk kami ialah. Apa produk kamu? Botol air. Okey, produk kamu ialah botol air. Okey. Apa masalah pelanggan kamu? Masalah pelanggan ialah. Apa? Okey, kawan yang lain bantu. Apa masalah pelanggan? Botol? Okey, ini adalah produk kamu, botol air. Jadi masalah pelanggan kamu ialah botol? Okey. Tengok ni, tengok. Kumpulan 1. Tengok. Botol selalu bocor. Ini adalah masalah kamu. Boleh faham? Produk kamu mana satu? Botol air kan? Okey, jadi kamu punya masalah apa? Botol bocor. Jadi di sini masalah pelanggan ialah botol bocor. Jadi apa rawatan yang kamu cadangkan? Apa cadangan penambahbaikan yang kamu buat? Ganti baru. Kamu tak boleh hasilkan produk baru, kamu kena tambah baik. Contoh macam sebelum ni, ingat, dengar. Contoh macam sebelum ni penggilap kasut biasa kan? Lepas tu kamu tambah baik penggilap kasut tu jadi ada pad penggilap. Itu namanya cadangan penambahbaikan. Bukan kamu buat baru. Kamu tambah baik produk tu. Jadi apa cadangan penambahbaikan kamu? Apa? Dapat? Dah dapat? Ditampal. Salah. Okey, kamu bincang balik cadangan penambahbaikan kamu Okey, nanti cikgu tanya balik. Okey, kumpulan 2 duduk, Fahmi. Okey, kumpulan 2 satu orang. Kalau tiada boleh berdiri, cikgu pick random ya. Cikgu pilih random. Okey, dengar kumpulan 2.
Okey, dengar kumpulan 2. Yang lain dengar kumpulan 2, okey. Yang siapa ketawakan kawannya, cikgu suruh dia yang bercakap ya. Cepat. Okey. Ya, produk kamu ialah? Okey, beg sekolah. Okey, betul. Masalah pelanggan ialah? Beg terlalu berat. Okey? Itu adalah masalah pelanggan kamu. Beg terlalu berat. Okey, jadi apa cadangan penambahbaikan yang kamu boleh buat? Apa? Apa dia, cikgu dah dengar? Membuat beg yang lebih besar. Kemudian? Okey. Cadangan penambahbaikan yang diorang buat adalah dengan diorang menambah baik, jadikan beg tu lagi besar dan lagi ringan supaya bau pelanggan tu tidak sakit lagi. Okey, bagus, duduk. Okey, kumpulan 3. Belum siap? Kalau belum siap, berdiri semua sekali. Okey. Satu orang. Satu ni. Okey, yang lain diam. Okey. 3 je, yang lain diam. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2. Dengar, kumpulan 3. Produk kamu ialah apa? Produk kamu ialah bekas pensel. Okey. Okey, masalah pelanggan kamu ialah ini. Masalah pelanggan kamu, tengok situasi tadi. Kamu punya produk ialah bekas pensel kan? Jadi masalah pelanggan kamu adalah ni, barang di dalam saya selalu bercampur dan sukar dicari. Itu adalah masalah pelanggan kamu. Okey, kamu kena tengok berdasarkan situasi yang cikgu bagi. Jadi apa cadangan penambahbaikan yang kamu boleh buat? Baiki zip. Okey? Dapat duduk dulu. Jadi patutnya kamu punya produk adalah bekas pensel. Sudah betul. Tapi masalah pelanggan kamu sepatutnya ikut situasi ni. Barang di dalam saya selalu bercampur dan sukar dicari. Ini adalah masalah kamu. Boleh faham? Okey, kumpulan 4. Okey, kumpulan 4. Satu orang. Kumpulan 1, kumpulan 2. Boleh dengarkah? Siapa bercakap, cikgu suruh dia pergi depan ya. Cikgu suruh dia terangkan balik. Okey, kumpulan 4. Okey, produk kamu adalah beg sekolah. Okey, itu adalah produk kamu. Okey, masalah pelanggan kamu apa dia? Cikgu rasa itu adalah cadangan penambahbaikan. Di mana kamu besarkan beg tu supaya ada lebih banyak ruang. Jadi cadangan penambahbaikan kamu apa? Kamu letak situ. Masalah pelanggan kamu sepatutnya adalah ni, beg terlalu berat. Itu adalah masalah pelanggan. Jadi yang kamu bagi tahu tadi itu adalah cadangan penambahbaikan ataupun rawatan yang kami cadangkan ialah dengan kamu besarkan beg tu. Situ kamu tulis apa? Okey, itu adalah cadangan penambahbaikan. Jadi yang kamu salah di situ adalah bekas beg terlalu berat. Okey? Sehingga pengguna sakit bau. Itu adalah masalah, okey? Okey, duduk. Kumpulan 5. Kumpulan 5. Okey. Apa produk kamu? Okey, produk diorang adalah botol air. Jadi apa masalah pelanggan? Masalah pelanggan ialah botol bocor dan menyebabkan beg basah. Okey, itu adalah masalah pelanggan diorang. Botol bocor sehingga menyebabkan beg sekolah basah. Jadi apa cadangan penambahbaikan yang kau perlu buat? Perawatan yang kau bisa lakukan ialah dengan menambahkan botol air tersebut agar dapat digunakan
dengan menampal. Okey. Duduk, tak apa. Okey. Okey, ni cikgu bagi contoh ya. Cikgu tengok kamu belum boleh buat lagi, tapi cikgu bagi contoh. Okey, ni contoh tadi. Boleh tengok. Okey, siapa tadi produknya botol air? Okey. Contoh, produk kamu adalah botol air. Jadi berdasarkan situasi tadi, masalah pelanggan kamu adalah botol mudah bocor dan menyebabkan beg basah. Itu adalah masalah kamu. Jadi keperluan pelanggan mau apa? Pelanggan mau botol yang tidak mudah bocor dan selamat dibawa lah kan. Sebab disebabkan kamu punya botol tu selalu bocor, jadi pelanggan mau benda yang botol air yang tidak selalu bocor dan selamat untuk dibawa. Jadi apa cadangan penambahbaikan yang kamu boleh buat? Adalah dengan contoh menambah penutup berkunci dan getah kedap air pada penutup supaya botol tu tidak bocor. Faham? Okey? Okey. Tadi siapa punya produk beg sekolah? Okey, kumpulan 2 dengan kumpulan 4. Tengok. Okey, produk kamu betul lah beg sekolah. Jadi masalah pelanggan adalah beg terlalu berat dan menyebabkan pelanggan sakit. Ini adalah masalah pelanggan. Kemudian apa yang pengguna mau? Okey, tengok sini. Okey, disebabkan beg terlalu berat menyebabkan sakit bau, jadi pengguna mau apa? Pengguna mau beg yang mana? Ya, pengguna mau beg yang selesa, beg yang mudah dibawa dan lebih selesa digunakan. Itu adalah keperluan pelanggan. Jadi contoh penambahbaikan yang kamu boleh buat adalah dengan contoh menambah roda dan pemegang tarik pada beg. Okey, ada saya tengok kan sekarang kan? Kamu tambah roda pada beg supaya beg tu mudah ditarik. Itu contoh penambahbaikan. Okey, bekas pensel siapa punya? Kumpulan 3. Okey, masalah kamu tadi apa? Bekas pensel bercampur aduk dan sukar untuk dicari. Contohnya dekat kamu. Okey. Lepas tu keperluan pelanggan mau ruang penyimpanan yang lebih teratur supaya lepas ni barang-barang tepat dekat kamunya tempat pensel tu senang dicari. Jadi cadangan penambahbaikannya adalah dengan menambah beberapa peta atau ruang khas untuk alat tulis. Jadi selepas ni tiadalah berterabur kamunya alat tulis dekat kamunya bekas pensel. Okey, faham? Kalau cikgu suruh buat lepas ni boleh buat. Kumpulan boleh buat kalau cikgu suruh buat. Boleh? Kalau cikgu suruh buat sendiri boleh buat? Boleh ya? Okey. Itu untuk aktiviti yang pertama. Okey. Sekarang cikgu mau uji kau punya kepahaman. Ni kenapa? Mau main ke lagi? Kalau kau mau main, cikgu bagi main. Okey. Berdasarkan aktiviti yang cikgu bagi tengok tadi, jadi cikgu mau uji kefahaman kamu sama ada kamu faham ataupun tidak faham apa yang cikgu sampaikan. Jadi cikgu akan buat satu apa? Cikgu akan main game dengan kamu. Okey, ni berdasarkan tajuk yang kita belajar tadi, kita akan main satu game, kajian keperluan pengguna ataupun pelanggan. Okey. Cikgu pick random. Nanti kamu pergi depan, kamu bagi jawapannya. Boleh? Boleh. Ataupun ada mana-mana yang mau jawab pun boleh pergi depan. Kalau tiada yang mau jawab, cikgu panggil siapa-siapa, jawab pergi depan. Okey, ini soalan pertama. Kumpulan 4. Okey, ni. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mendapatkan maklumat lengkap tentang produk yang hendak dihasilkan? Apa dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab pergi depan, tekan sendiri. Siapa boleh jawab? Okey, pergi depan, tekan. Coba tekan sendiri, ke depan. Yang mana satu? Gambar saya yang mana satu? Melakukan ujian keperluan pengguna ataupun merah mengenal pasti jenis bahan. Tengok. Tengok kamu betul ke tidak? Satu.
Okey, betul. Kamu melakukan ujian keperluan pengguna. Okey, duduk. Okey, soalan kedua. Apakah kriteria yang terdapat dalam kajian keperluan pengguna? Ini cikgu sudah bagi tahu tadi. Syazwani kalau boleh pergi depan. Right. Ni cikgu sudah bagi tahu tadi kriteria ada 3 kan? Apa dia? Apa dia Syazwani? Cikgu bagi tahu tadi ada 3 kriteria. Apa dia? Apa dia? Cepat. Okey. Ada 3 kriteria macam cikgu bagi tahu tadi, ada maklumat pelanggan, latar belakang produk dengan penambahbaikan. Okey, ini penyelesaian masalah inventif merupakan okey. Pelajar perempuan. Dapat cuba aja, kalau salah kita belajar. Tak apa-apa. Mana satu? Siapa boleh jawab di depan? Orang lain. Siapa boleh jawab di depan? Pelajar wanita ada yang boleh buat? Okey. Zulfami. Okey. Mana satu? Jap, Fahmi. Mana satu? Kamu rasa mana satu? Penyelesaian masalah inventif. Okey, dengar. Penyelesaian masalah inventif merupakan apa? Adakah kaedah penyelesaian masalah boleh dilakukan tanpa mengenal pasti masalah produk ataupun kaedah penyelesaian masalah secara sistematik dan berdasarkan idea spontan? Mana satu? Okey. Jawapannya kaedah punya. Itu pun cikgu sudah. Okey, ni. Siapa boleh jawab? Ini model apa? Ni model apa? Cikgu sudah bagi tahu tadi, ni model apa? Kamu ingatkah? Ada tadi cikgu bagi tahu. Okey. Okey, buka buku teks dulu. Okey, semua buka buku teks muka surat 42. Cikgu sudah bagi tahu tadi, itu model apa ni? Lebih kurang. Muka surat 42, buku teks. Jawab di depan. Cepat. Ni, Raja menunjukkan sebuah model. Apakah model tersebut? Ni model apa? Itu model apa? Tekan je, tekan. Okey, itu adalah model fungsi sama dengan muka surat 42. Okey. Okey, apakah maksud simbol inventif ini? Apa? Jawabnya. Amal. Jawapannya adalah super sistem. Ini adalah simbol super sistem. Okey, permainan tamat. Okey, skor kamu, kelas kamu 3/7 sahaja. Kamu ambil masa 4 minit. Ulang. Dapat, cikgu ada satu lagi. Aktiviti. Base. Okey, lepas ni cikgu mau pelajar wanita banyak keluar ya, banyak beranikan diri. Okey. Kamu boleh kalahkan skor tadi kah? 3? Boleh. Okey, kalau boleh buat, jawab betul-betul lah. Sebelum kamu jawab tu, fikir betul-betul. Okey, soalan pertama. Okey, ni. Penghasilan produk ialah aktiviti apa? Atau bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Boleh jawab?
Betul? Siapa boleh jawab? Dah apa-apa, salah kita belajar. Jawab. Jawab, siapa boleh jawab? Cikgu daripada belakang ni boleh tengok lagi. Cepat. Jawapannya menghasilkan produk baru, mengubah suai produk sedia ada. Okey, ni. Okey, cikgu sudah terangkan 8 langkah tadi kan? Ingatkah? Okey, pelajar 3J. Ingat, cikgu sudah terangkan 8 langkah tadi kan? Okey. Kajian keperluan pelanggan, langkah pertama. Langkah kedua apa dia? Nah. Kalau mau main, cikgu bagi main. Okey, ni. Cikgu sudah terangkan 8 langkah dalam kita menghasilkan satu buah produk. Lepas kajian keperluan pelanggan, langkah apa? A ni langkah apa? B ni langkah apa? Cikgu sudah terangkan tadi. Tengok buku teks, pergi. Amal. Kedua langkah apa? Langkah kedua langkah apa? A itu adalah langkah penyelesaian inventif dan B itu adalah penambahbaikan. Okey, ini adalah prinsip proses penyelesaian masalah secara inventif yang betul. Mana satu? Cuba tengok jawapan dekat buku teks. Tengok muka surat 41 pelajar. Muka surat 41. Boleh? Boleh? Ni. Mana tu? Okey. Jawapan dia boleh kamu tengok dekat muka surat 41. Okey. Project brief. Project brief ialah proses perbincangan awal. Lepas tu apa? Okey, ni last. Siapa boleh jawab? Project brief ialah proses perbincangan awal apa? Boleh? Okey. Okey, yang lain tengok. Ni. Awal dengan? Jawapannya apa? Pengurusan projek pelanggan dengan pereka bentuk. Okey. Okey. Okey, sekarang tengok sini. Okey, tengok ni. Ni jawapan untuk tadi. Project brief adalah proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh pereka bentuk. Zul Fahmi? Okey. Pereka bentuk menterjemah idea kepada lakaran. Ini adalah proses project brief. Yang pertama sekali ada penyelesaian masalah inventif. Kemudian pergi project brief, lakaran dan lakaran akhir. Okey.
Tengok ni, maklumat dalam projek brief perlu disaring bagi memudahkan pengurus projek dan mereka bentuk menjalankan tugas. Kemudian jadual bermaklumat digunakan untuk menunjukkan maklumat yang disaring. Contoh dekat jadual 2.3 dekat buku teks. Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual melibatkan semua ciri-ciri projek brief. Okey, manakala aplikasi projek brief dalam bentuk lakaran melibatkan lakaran produk menggunakan prinsip dan elemen dekat bentuk serta idea dan inovasi. Itu adalah tentang projek brief. Okey, seterusnya cikgu untuk yang terakhir, sebelum cikgu habiskan kita punya kelas, cikgu akan bagi kamu satu lembaran kerja tentang projek brief, okey? Jadi cikgu mahu kamu jawab. Tulis nama kelas hari ini. Okey, dekat ni ada bahagian A dengan bahagian B. Cikgu mau semua sekali buat, okey? Lepas sudah buat tu, hantar. Kalau ada masa, kita cek sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nah. Ada situ kah? Zul. Nah. Ya, tulis nama, tulis tarikh kelas. Okey, ini cikgu bagi masa 5 minit ya. Berapa orang? 4, 8. Nah, ambil tu. Ya. Zul Fahmi. Zul. Pergi cuci muka. Sakit ke Zul? Kau sakit kah? Okey, cuci muka, pergi cuci muka. Baik. Okey, cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk siapkan ya. Lembaran kerja ni ada bahagian A dengan bahagian B. Ada dekat buku teks. Cari dulu. Zul. Siapa dah buat berdiri? Kamu cari jawapannya dekat buku teks dulu. Ini lembaran kerja tentang project brief. Okey? Bahagian itu kamu isi tempat kosong macam biasa. Ikut jawapan yang sesuai, cari jawapan dekat buku teks. Bahagian B itu kamu nyatakan betul atau salah saja. Itu apa? Kajian keperluan pelanggan. Yang ini project brief. Project brief muka surat berapa? Mana satu project brief? Project brief yang mana satu? Buka. Ini adalah contoh project brief. Ini project brief. Ini project brief. Daripada sini. Kamu cari jawapannya daripada situ. Cuba cari jawapannya dulu dekat buku teks. Okey, buka muka surat. Kajian keperluan pelanggan yang mana satu? Ni, tengok ni. Ini adalah borang kajian keperluan pelanggan kan? Ini bukan borang project brief. Borang project brief yang mana satu yang ini? Ni, tengok ni. Ni, project brief. Okey, cari jawapannya dekat sini. Kenapa? Cari jawapannya dekat sini lah. Bermula daripada sini, project brief. Cikgu bagi masa 5 minit ya. Ni kita siapa ni? Kita siapa ni? Simpan. Ini kenapa? Cepat, cikgu bagi masa lagi 5 minit.
Okey, cikgu bagi masa 5 minit saja ya. Lepas tu kita bincang jawapan. Cari jawapannya dekat buku teks. Kamu cari bahagian project brief dekat mana? Tengok dulu, baca dulu, baca. Ni. Ini adalah project brief kan? Ini kajian borang kajian keperluan pelanggan. Ini adalah project brief. Project brief ini adalah contoh borang project brief. Jadi jawapannya cari daripada. Okey, lagi 3 minit. 3 minit lagi. Kenapa? Ini duduk tempat. Di sana. Sudah siapkah? Jadi kenapa jalan-jalan? Daripada tadi berjalan je kerjanya. Ini kenapa? Okey, lagi 1 minit. Cuba cari jawapannya mana. Cari dulu jawapannya baru tanya cikgu. Project brief merupakan proses perbincangan awal antara apa? Tadi kita ada buat dekat aktiviti. Antara apa? Cuba dulu cari jawapannya baru tanya cikgu. Cari jawapannya, cuba cari dulu. Jangan terus tanya cikgu, cari jawapannya dulu. Kalau betul-betul tak tahu, baru tanya cikgu. Lepas ni kita buat perbincangan juga. Kita akan semak sama-sama jawapannya. Jangan kamu belum cari lagi, kau bilang cikgu tak tahu, cikgu tak tahu. Cari dulu jawapannya, baru tanya cikgu. Ada yang sudah siap? Tadi untuk jawapan bahagian A tu, masa kita buat aktiviti tadi ada di depan. Kenapa kamu tak tahu jawapan? Sebab kamu mungkin tak fokus. Kalau kamu fokus, kamu tahu jawapannya apa? Dekat buku teks pun ada. Cuma kamu malas cari ya tu. Cari dulu baru tanya cikgu. Untuk lembaran kerja tu ada bahagian A dengan bahagian B saja. Isi tempat kosong dengan padanan. Sama ada kamu jawab betul atau tidak. Cuba dulu kelas 3J. Cuba dulu kalau betul-betul tak tahu baru tanya cikgu. Ini kamu belum cuba lagi, kamu tanya cikgu sudah. Nanti kalau betul-betul tak tahu, kita bincang. Okey, sudah? Sudah? Sudah para? Okey, tak apa. Okey, tengok sini. Okey, kelas 3J, tengok sini. Kita mau habis masa sudah ni. Okey. Okey, dekat lembaran kerja ni, ini adalah tentang project brief. Okey, dengar. Kalau cikgu suruh terangkan balik dekat depan, boleh jawab? Boleh jawab?
Siapa nak dengar, cikgu suruh dia terangkan balik dekat depan ya. Okey. Dekat lembaran kerja ni menerangkan tentang project brief. Ada dua bahagian di mana bahagian pertama kamu perlu isi tempat kosong. Okey. Lepas tu bahagian B kamu perlu nyatakan sama ada betul atau salah sahaja. Okey, tengok dekat bahagian A dulu. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Nombor 1, soalan nombor 1. Project brief merupakan proses perbincangan awal antara apa? Antara pengurus projek dengan pelanggan. Okey. Siapa yang dah dapat jawapannya tulis. Antara pengurus projek dengan pelanggan. Tadi dekat depan pun kita ada buat. Tengok ni, sini pun ada jawapannya. Proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Dekat depan-depan ni cikgu bagi jawapan. Kenapa kamu dapat buat? Okey, soalan nombor 2. Project brief digunakan untuk mendapatkan apa? Siapa boleh tahu jawapannya? Mendapatkan? Bukan. Mendapatkan, kenapa kamu buat project brief? Untuk mendapatkan maklumat projek. Okey, tulis. Untuk mendapatkan maklumat projek. Sebab itulah kamu buat project brief ni, supaya kamu dapat maklumat projek. Ni kenapa? Okey, nombor 2 jawapannya apa? Nombor 2. Nombor 2 jawapannya apa? Nombor 2 jawapannya apa? Sebab tu tak tahu jawapannya sebab masa cikgu menerangkan, kau sibuk bercakap-cakap. Okey, nombor 2 jawapannya maklumat projek. Satu kali lagi ya, siapa yang dapat jawab, kau berdiri. Okey? Okey, nombor 3. Aplikasi project brief membantu proses menggunakan produk menjadi lebih baik ataupun lebih apa? Lebih tersusun. Okey, ataupun teratur pun boleh. Menjadi lebih baik, lebih tersusun, lebih teratur. Okey, dapat? Okey, nombor 4. Produk yang dihasilkan perlu memenuhi kehendak dan keperluan siapa? Okey, perlu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Ni kamu tahu. Okey, nombor 5. Lakaran produk dihasilkan berdasarkan idea dan apa? Bukan lakaran. Bukan. Tengok betul-betul. Lakaran produk dihasilkan berdasarkan idea dan kehendak. Okey, berdasarkan idea dan kehendak pelanggan. Kenapa kita akan hasilkan satu projek? Kenapa kita hasilkan satu lakaran? Berdasarkan idea dan kehendak pelanggan. Jadi jawapannya kehendak. Okey, sudah? Okey, itu bahagian A. Okey, bahagian B. Ni kenapa? Izun. Okey, nombor 1. Project brief dilakukan selepas produk siap dihasilkan. Betul atau salah? Salah, jawapannya salah. Salah ya. Okey, project brief membantu mengenal pasti masalah pelanggan. Betul atau salah? Jawapannya betul. Okey, nombor 3. Sasaran pengguna tidak penting dalam pembangunan produk. Betul atau salah? Jawapannya salah. Okey, nombor 4. Lakaran produk dibuat selepas idea dipersetujui. Betulkah? Betulkah salah? Jawapannya betul. Okey, soalan terakhir. Project brief membantu menghasilkan produk yang lebih sistematik. Betul atau salah? Betul. Jawapannya betul ya, pelajar. Okey, lepas ni banyakkan lagi membaca buku teks. Ya, jawapan-jawapannya semua ada dekat buku teks. Semua aktiviti yang cikgu terangkan tadi pun ada jawapannya. Cuma kamu kena banyak fokus lagi ya, 3J. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang bab 2. Di mana bab 2 kamu akan hasilkan projek ataupun produk. Okey. Okey. Sudah? Sudah Mami? Okey. Okey. Okey, untuk bab 2 tadi kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar langkah penghasilan produk. Ada berapa langkah? Ada 8 langkah. Boleh bagi tahu cikgu ke 8 langkah tu? Langkah yang pertama langkah apa?
Bukan. Kajian keperluan pelanggan itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, penyelesaian masalah inventif. Yang ketiga, project brief. Yang keempat, penjalanan idea. Yang kelima, lakukan idea. Lepas tu kita buat penghasilan model. Lepas penghasilan model, ujian penambahbaikan, dan lepas tu kita buat pendokumentasian. Jadi ada 8 langkah. Jadi tadi kita belajar tentang menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Okey, lepas ni kalau ada apa-apa masalah, tak tahu ataupun tidak seberapa faham tentang apa yang kita belajar hari ini, nanti bagi tahu cikgu. Okey, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Bab 2, penghasilan produk. Di mana kamu perlu menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Jadi minggu depan kita akan sambung buku teks muka surat berapa? Jadi, dengar dulu. Jadi nanti minggu depan kita akan sambung buku teks untuk tajuk subtopik seterusnya, iaitu aplikasi asas mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak dan kehendak reka bentuk produk. Okey? Kamu tengok muka surat 47 buku teks. Minggu depan. Boleh? Okey. Okey, cikgu rasa itu je pembelajaran untuk hari ini. Kalau tak faham, bagi tahu cikgu, okey? Okey, baca doa. Bismillah.